Dua jenis manusia yang takkan boleh mengaji. Kan Imam Syafi'i sebut sinfani la yata'allam, dua jenis golongan yang takkan boleh mengaji dan takkan pergi mengaji. Siapa dia? Pertama, kata Imam Syafi'i, al-mutakabbir la yata'allam, orang yang sombong takkan pergi mengaji dan takkan boleh mengaji. Kalau ngaji pun ilmu tak masuk, sebab sombong. Ulang balik, kata Imam Syafi'i, sinfani la yata'allamu, dua jenis manusia yang tidak akan mengaji dan tidak akan belajar. Siapa dia? Pertama, al-mutakabbir la yata'allam, orang sombong takkan mengaji dan takkan boleh mengaji dan ilmu takkan masuk. Dan yang kedua, wal mustahi la yata'allam, orang malu pun tak boleh mengaji. Malu nak mengaji. Aku malu mengaji Jom lah ngaji, aku malu Jom lah ngaji, aku malu Malu apa orang tu? Awak tak ada hidung ke? Malu siapa? Tak ada kening, tak ada telinga. Yang malu tu siapa? Dan tuan-tuan subhanallah, ilmu yang paling malu orang nak ngaji antaranya ialah ilmu tajwid, ilmu Quran. Memang untuk orang ngaji pasal nak kena baca. Mula-mula semangat kita main. Ustaz kata, pengurusi masjid kata, tuan-tuan kita buat training Fatihah. Kita ada ustaz boleh mengajak kita, siapa nak ngaji mai? Siapa nak ngaji? Angkat tangan kayu. 30 orang paling 50 orang kat tengah. Ngaji lah. Bila main terus baca, mula-mula sakit perut. Habis sakit perut, tak ada duit tu. Nak kena baca tidak dia, sakit perut kan, sakit perut, pening kepala, pening perut sikit kepala, ikut juga. Hari pertama penuh. Minggu depan luruh. Orang tu kata luruh. Tinggal tak banyak bukan tak banyak apa, 30 orang suruh tinggal 10. Lari mana 20? Mana lari 20? Tak masuk lah. Pasal malu nak ngaji. Daripada dulu tak baca Quran, lah ada peluang tak ngaji, sampai bila nak ngaji? Bila? Mati. Sampai dia pejam mata tak pejam selek, orang pun baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baca 86 ayat pun dia celik tu tak pejam tu tak celik. Ya, baca sampai habis Quran pun dia tak celik-celik juga. Pasal mati. Bila nak ngaji ni duk lari. Jadi saya pun faham hari ni ada trend baru. Apa trend baru? Payah nak ngaji ramai-ramai, si malu Dia jumpa ustaz-ustaz boleh main rumah saya. Kenapa nak ajak saya, anak bini saya, boleh tak? Tengok kalau ustaz kata boleh lah. Tu trend baru lah. Trend baru pergi ambil guru main ke rumah. Kan, bayar lah. Family dia bayar. Saya himpun, dia kata himpun lah, mak makan rumah ni, saya bayar. Kami ada lebih kurang 10-20 orang ngaji. Bukan kata di masjid, dia rumah dia pun dituang juga. Itu yang kacau tu. 20 orang himpun semangat ni. Bila kenal tu guru tanya tekan sikit, baca tak lepas kat sebulan bila mana-mana dia tuang. Tu guru rumah dia tak ada. Tuan rumah tak ada. Tuan rumah cakap pun. Kenapa malu? Bini kata patutlah tak mau sembahyang jemaah. Bini kata patutlah menikah 20 tahun dah tak mau sembahyang jemaah. Rupanya Fatihah dia akan baca tak elok langsung. Baru tahu kan. Jadi malu. Jangan malu tuan-tuan. Muslimin semua jangan malu. Sebab apa? Malu, orang malu tak boleh ngaji. Kalau ngaji pun tak boleh. Sebab Imam Syafi'i kata al-mustahi la ta'ala, orang malu tak boleh ngaji. Malu nak duduk di nak mengaji, malu duduk depan kan, malu nak bertanya. Jadi malu mereka. Okay, baik tuan-tuan muslimin.